Guys, inilah dia ruang kabin GSC ku yang akan ditawarkan ke pasaran Malaysia tak lama lagi. Okey, kau boleh tengok kau akan dapat steering dengan flat button kat sini sporty dan dia ada button untuk kawalan audio dan sebagainya. Okey, untuk pemandu dia datangkan juga dengan skrin. Bagi aku resolution dia cukup bagus dan ada head up display. Ada banyak maklumat macam baki minyak dan sebagainya. Okey, untuk bahagian tengah ni dia punya skrin besar 10.25 inci dan sangat mudah untuk kau guna. Boleh disambungkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Dashboard dia, selain daripada ada design-design yang garis-garis tajam, dia pun datangkan dengan elemen bulat-bulat lah. Contohnya dekat sini, di sini ada lampu. Dan ini sebenarnya untuk kau kawal temperature, suhu. Okey, dekat sini pun ada juga elemen bulat bersama dengan lampu. Okey, dekat bahagian tengah ni bagi aku kemas sebab dia tak banyak button. Okey, dia cuma ada button start stop dan dia punya tombol gear comel je, kecil kat sini dengan ada kristal sikit-sikit lah. Dan ada satu button elektronik parking brake. Lepas tu nak nampak lagi mahal, nampak dia ada macam textured punya kemasan dekat bahagian tengah ni. Alright, apa yang menarik untuk dia punya wireless charger ni, 50 watt, tapi yang best dia akan cut off kalau phone kau panas. Lepas tu kat sini ada satu tempat letak minuman, sini pun satu dan ini adalah rupa kunci dia. Nampak mahal kan? Okey, lepas tu dekat bahagian tengah ni ada ruang yang besar untuk kau letak barang. Alright, untuk seat pula bagi aku memang selesa. Nampak? Dia ada semi bucket lah dan ada ventilated bersama kemasan jahitan berwarna merah. Nak bagi luas, ini nampak dia bagi kau panoramic roof yang besar sampai ke belakang.